So inilah dia Kampung Lumanggas, Semporna, Sabah. Aku yakin ramai yang ke Semporna belum pernah singgah lagi di kampung ni. Kampung rumah di atas air. Naik hidupmu dengan ikatan persaudaraan. Itulah dia Ustaz Bilal, pengurus besar Yayasan Ikhlas. Jadi hari ini kami bersama tim Yayasan Ikhlas datang melawat ke Kampung Lumanggas ni. Kampung yang dibina di atas air ni. Jadi apa kata Ustaz Bilal? Kata-kata hari ni Rokai dunia yang baru. Maksudnya adalah daripada bot kami memang kena berjalan kaki sebab kalau pagi airnya dekat sini memang cetek dan memang kita kena berjalan atas jambatan kayu untuk menyeberang ke kampung ni lah. Dan di sini ada juga sebuah surau yang dibina untuk aktiviti anak-anak dekat sini. Menariknya dekat sini, Yayasan Ikhlas menempatkan beberapa orang guru untuk terus memberi ilmu kepada anak-anak dekat sini. Walau macam mana pun keadaan mereka, ilmu tetap penting untuk beri kepada mereka agar generasi hadapan menjadi manfaat di dunia dan di akhirat. So inilah antara suasana di Kampung Lumanggas ni, yang mana mereka hidup secara sederhana sahaja tapi semuanya ceria dan seronok belaka. Nak tengok aktiviti yang ada kat sini? Share video ni dan kita akan tengok untuk support ustazah dalam memberikan ilmu.